Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Dalam video ini kita akan teruskan dengan pembinaan sale entry form. Kalau anda lihat di dalam sistem yang sudah selesai ini, kita ada item untuk memasukkan dan mengedit maklumat sale. Jadi kalau kita lihat di sini, borang ini sangat bersamaan dengan sale order entry. Mungkin ada beberapa maklumat tambahan sahaja, namun begitu sangat similar. Okey. Jadi seperti juga untuk kita buat sale order form, sebelum kita sediakan sale entry form, kita create relationship mereka dahulu, create relationship antara entiti-entiti di dalam sale form. Jadi untuk itu kita pergi pada database tools, kita pergi pada relationship dan kita show table. Jadi di sini kita ambil sale table dan juga sale inventory table, dan kita susunlah. Okey. Jadi kalau mengikut Raja REA yang kita biasa buat, kita akan letakkan biasanya kita letakkan huruf niaga yang awal di atas, kemudian huruf niaga yang kemudiannya. Jadi kita boleh letak di sini. Jadi kita susun sikit supaya dia lebih kemas. Kemudian kita juga akan buat link primary keys dengan foreign keys yang duduk di dalam kedua-dua jadual ini. Pertamanya kita ada customer ID, jadi kita ambil daripada customer table, kita drag ke dalam sale table dan kita tick seperti biasa. Kemudian employee ID, sale order ID, inventory, ada sedikit masalah di situ. Bila saya cuba semula, sebenarnya tidak ada masalah, mungkin saya tersilap sikit. Jadi kita teruskan dengan invoice ID, kita masukkan ke daripada sale table, kita masukkan ke sale inventory table. Baik. Okey, bila kita dah siap ini, kita close dan kita save. Okey, sekiranya anda lihat di dalam borang sale, di sini, di ruangan ini kita akan senaraikan inventory yang kita hantar kepada pelanggan. Jadi user kepada sistem ini akan masukkan item number, kemudiannya description akan keluar dengan automatic. Begitu juga dengan list price dan extension, manakala quantity dan price ni akan dimasukkan secara manual. Oleh kerana dia memaparkan maklumat description, dan kalau kita lihat description ini, dia adalah satu line dan bukan 3 item berasingan untuk composition, inventory type dan juga inventory diameter. Maka kita perlu buat satu query untuk kita
memaparkan perkara item ini seperti ini. Okey, ini adalah sama juga seperti ketika kita buat sale order entry, kita pun buat query yang similar. Oleh itu sebenarnya kita boleh copy dan paste query tersebut dan kita modify. Okey, jadi apa yang kita akan buat sekarang ialah kita akan copy dan paste query sale order line item, iaitu yang kita telah buat untuk sale order form. Copy dan kita paste dan kita rename, kita ubah namanya kepada sale line item query, dan kita buka design view. Okey, seterusnya kita akan ubah suai query ini, kerana query ini berkaitan dengan sale dan berkaitan dengan jadual sale dan sale inventory, bukannya sale order. Okey, jadi kita masukkan jadual-jadual sale, kita masukkan jadual sale inventory, okey. Kemudian kita ubah inventory ID di sini. Inventory ID di sini, sale order inventory ini kita ubah kepada sale inventory. Full description kita boleh gunakan kembali. Kemudian quantity ordered ini kita ubah kepada daripada sale inventory table, iaitu quantity sold. Kemudian sales order price di dalam jadual sale order inventory kita tukarkan kepada daripada sale inventory table dan juga invoice price. Kemudian di sini sale order ID dan yang datang ni daripada sale order inventory table, kita tukar dia datang daripada sale inventory table dan itemnya ialah invoice ID. Okey. Sekarang inventory list price tidak ada masalah, kita kekalkan. Namun begitu kita ubah suai formula untuk mengira extension, iaitu di ruangan ini. Jadi kita klik dan kita klik kepadanya dan kita klik builder. Jadi di sini kita ubah suai formula. Jadi kita akan ubah maklumat ini daripada sale order line extension, kita ubah kepada invoice line extension. Quantity ordered kita tukar kepada kita nampak expression categories ni belum wujud lagi kerana kita perlu save apa yang kita dah buat sebelum ini. Kita klik cancel, kita save dahulu, kemudian kita kembali kepada builder tadi. Okey, type semula inventory, inventory line extension, dan kita ubah daripada quantity ordered kepada quantity sold.
ini EXPR ni kita delete, didarab dengan invoice price. Okay. Seterusnya untuk kita kemaskan sedikit dari segi relationship ini, kita boleh buang sale order inventory table kerana dalam query ini sale order inventory table tidak diperlukan. Okey, jadi selepas kita selesai ni, kita boleh save dan kita boleh cuba run. Dan ini adalah rupanya. Baik. Okey, kita saya edit sedikit. Invoice ID ni saya nak letak di belakang sekali selepas pengiraan. Okey. Selepas itu bolehlah kita mulakan untuk membina borang sale entry. Kita pilih dahulu sale table, kemudian kita klik form wizard, dan di dalam sale table ini kita hendak masukkan ke semua medan. Selepas itu kita akan masukkan maklumat customer, dan kita akan gunakan query customer info untuk memaparkan segala maklumat berkaitan dengan customer ke dalam borang ini. Dan query ini telah kita buat sebelum ini, jadi kita boleh gunakan sahaja. Dan customer ini kita inginkan semua maklumat kecuali customer ID, kerana customer ID kita telah pun ambil daripada jadual sale. Jadi kita ambil daripada customer name dan seterusnya. Seterusnya kita juga akan masukkan query yang baru saja kita buat tadi, iaitu query sale line item. Kita akan ambil semua medan kecuali invoice ID. Jadi selain daripada invoice ID, semua saya masukkan. Okey, kita klik next. Selepas itu kita akan view data berdasarkan sale table. Okey, form subform okey. Dan kita akan gunakan tabular, dan kita boleh namakan ini sebagai sale form, dan subform kita namakan sebagai sale subform. Finish. Jadi ini adalah hasil borang sale yang telah kita lakukan. Jadi kita akan edit seperti mana yang kita telah edit sebelum ini. Jadi kita seperti mana kita telah edit dalam sale order form. Kalau kita buka balik sale order form yang kita dah buat, jadi anda lihat ada beberapa pengkemasan di sini yang telah kita lakukan. Jadi kita hanya ikut sahaja supaya format dia similar. Okey, jadi kita kembali pada ni dan kita pergi pada design view. Okey, jadi saya akan teruskan sahaja. Anda boleh lihat, mungkin saya tak perlu ceritakan.